Hala tuju kita tak ada. Hala tuju kita salah. Apa guna menang perlumbaan kalau kau berada di trek yang tak bawa ke destinasi hidup kau ataupun hidup yang kita dambakan? Let's go. So kalau macam anda lebih pentingkan hala tuju ke ataupun kelajuan dalam mencapai sesuatu? Macam-macam pendapat ada. Kadang-kadang kita terlalu kejar laju, nak cepat berjaya, nak cepat sampai kita lupa nak tanya satu benda penting. Apakah antara perkara penting yang kita lupa nak tanya diri kita sendiri? Iaitu hala tuju. Aku sebenarnya nak ke arah mana? Sebab apa guna kita laju kalau hala tuju kita tak ada, hala tuju kita salah? Apa guna menang perlumbaan kalau kau berada di trek yang tak bawa ke destinasi hidup kau ataupun hidup yang kita dambakan? Kalau hari ni rasa macam lambatnya aku, tak apa. Tapi pastikan satu benda ni, kita tahu ke mana kita nak pergi. Hala tuju kita tu ke mana? Laju tu bagus, tapi hala tuju tu lebih penting. Kalau kita laju tak ada hala tuju, susah juga. Slow is smooth. Smooth is fast. Tak pun kalau kita gabung kedua-duanya, okey je sebenarnya. Laju dan ada hala tuju. Pantas dan ada hala tuju yang jelas. So, apa pilihan korang? Kelajuan atau hala tuju jelas? Korang boleh komen dekat bawah. So macam mana sound daripada Holy Land Lug A1? Nice ke tak nice? Style kan? Nampak tak? Kecil dan ringan.